Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para ibu ayah, anak-anak Darul Hafizin yang kami muliakan, yang kami kasihi, alhamdulillah, dan juga yang dimuliakan para asatizah, guru-guru, murabbi Darul Hafizin. Alhamdulillah kita dapat sama-sama bergabung pada pagi ini di dalam usrah PTDH secara online. Inilah antara keutamaan atau kelebihan teknologi yang Allah berikan, walaupun kita sebut kita tak dapat bersua secara fizikal, tapi kita masih lagi boleh mendapat apa dia, boleh mendapat keberkatan dalam pertemuan dalam majlis ilmu, insya-Allah boleh kita mendapat menambahnya ataupun tazkirah, peringatan buat diri kita, insya-Allah boleh juga kita bertemu dengan tujuan, walaupun secara online, tapi dengan tujuan kerana Allah SWT, pastinya juga dikira ibadah, dikira sebagai satu pertemuan yang dianugerahkan Allah Ta'ala dengan pahala, kebaikan, kebajikan, bahkan ia juga digelar majlis ilmu. Masya Allah, inilah kelebihan yang Allah beri pada zaman kita ni. Syukur pada Allah Subhanahu Taala. Maka kita doakan, walaupun mungkin tak dapat bersua pada pagi ini, tapi Allah Ta'ala kurniakan dengan bertemu secara online ini, iaitulah rezeki untuk kita dapat juga bertemu dalam kehidupan dunia sampailah ke hari akhirat, bertemu di dalam syurga Allah Subhanahu Taala bersama ahli keluarga kita, bersama para guru-guru anak-anak kita, insya-Allah, dan moga-moga kita semua sentiasa dalam usrah keluarga dunia akhirat sampai ke syurga, dengan tujuan tidak lain kerana Allah Subhanahu Taala, dan moga kita himpunkan, Allah Taala himpunkan kita semua dengan kebaikan dan keredaannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru penekanan selaku pengurusi majlis pagi ini, itulah Cikgu Zanariah, dan yang berusaha Ustaz Muiz yang berada di balik tabir. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama bertemu lagi untuk usrah pada tahun ini. Tapi inilah mungkin julung kali bagi sebahagian ibu bapa ataupun sebahagian daripada warga Darul Hafizin yang mungkin sebelum ni tak pernah, tak pernah, tapi ini kali pertama. Tapi ada yang dah beberapa kali, alhamdulillah. Jadi kita doakan semoga pertemuan kita ini diberkati Allah Taala. Apatah lagi dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat penuh kebaikan, sangat penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah, guru-guru, murabbi yang dirahmati Allah Taala, anak-anak dikasihi. Kita sedang berada dalam masa yang sangat berkat. Tajuk usrah kita pagi ini, syoknya Ramadan. Bunyi ni pun bunyi seronok tu. Syoknya Ramadan, kan? Kerana mindset kita masuk Ramadan bukan penat, kan? Kalau anak-anak dia kata apa, alah Ramadan kena puasa, kan? Tapi bila mereka dah mula puasa, apa rasa bila nak buka puasa? Kalau tanya pada mereka, berkata, oh seronoknya nak buka puasa, kan? Kan yang dapat puasa mungkin anak-anak kecil yang tadika darjah 1, kan, mungkin puasa sampai tengah hari, tak apalah, itu latihan buat mereka, kerana mereka berpuasa tu satu pencapaian yang sangat membanggakan. Jadi ibu ayah kena bagi mereka ni rasa syok Ramadan ni, rasa seronok berpuasa, seronok menunaikan perintah Allah Ta'ala, gembira melaksanakannya. Sebab itulah juga Allah Ta'ala, baginda Nabi SAW beritahu bahawa orang yang berpuasa ni, bagi mereka dua kegembiraan. Pertama, gembira masa bila? Masa nak buka puasa. Seronok nak buka puasa, kan? Yang kedua bila? Iaitu pada hari akhirat kelak. Kerana banyaknya pahala dalam berpuasa. Banyaknya hasanah yang Allah berikan dalam berpuasa. Sehingga kan di dalam sebuah hadis Nabi SAW ceritakan, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam ini ada perkiraannya, ya, bagi dirinya. Contoh kita buat sebuah satu amalan itu, dah ada dah perkiraan pahalanya. Contohlah kita baca Quran, satu huruf 10 pahala. Kita sedekah, satu sedekah jalan Allah bersamaan 700 kali lipat pahala paling kurang, kan? Seperti Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa amalan puasa ni dia special? Kenapa syok Ramadan ni? Antaranya kerana amalan puasa yang Allah wajibkan kepada kita ni adalah sesuatu yang akan memberi berkatnya kehidupan kita.
Kerana kata Nabi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ni tak sama macam amalan yang lain. Disebabkan seorang hamba tu puasa untukku kerana aku, maka Allah Subhanahu taala berfirman dan Nabi sebut dalam hadis itu, wa ana ajzi bihi. Akulah akan beri sebanyak mana pahala untuk hamba-Ku itu. Jadi sebab itulah pahala puasa ni berat, banyak, sangat-sangat besar di hari akhirat. Sehingga kan seseorang yang berpuasa itu mudah dia insya-Allah masuk syurga Allah Taala. Jalan pintas masuk syurga. Antaranya majlis ilmu yang kita ikuti ini insya-Allah dan di tempat-tempat lain. Begitulah juga jalan pintas masuk syurga dengan berada dalam bulan Ramadan, dengan kita beribadah puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu ayah boleh kongsikan kepada anak-anak tentang hebatnya atau syoknya Ramadan ini. Kita dapat pahala bila kita berpuasa. Dan kita menjadi seorang yang sangat hebat, insya-Allah. Kerana apa kita jadi hebat? Syok Ramadan ni kerana Ramadan membina jati diri. Kepada anak-anak ni, beritahu pada mereka, tengok adik puasa. Bila adik puasa ni sama macam Rasulullah puasa, sama macam sahabat Nabi berpuasa, sama macam para salihin, imam-imam yang hebat berpuasa. Jadi mereka rasa apa? Kan? Alhamdulillah, bangga dan gembira dan rasa seronok dan rasa apa? Rasa hebat ni alhamdulillah kerana dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi para ibu ayah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Ramadan ini ibu ayah sekalian dirahmati Allah Taala. Kita mesti wujudkan rasa gembira dalam jiwa kita. Begitulah, dengan gembiranya dalam jiwa kita, ia akan terpancar dan akhirnya akan sampai kepada keluarga kita. Sebab itulah Ramadan Nabi SAW ajar kita ni jangan ada stres-stres dalam Ramadan. Jangan kita, bahkan sampai Nabi ajar jangan bergaduh dalam Ramadan. Jangan sampai bertengkar dalam Ramadan. Ya, Ramadan ni jangan sampai berkasar bahasa. Jangan sampai kita menjadi di kalangan orang yang duduk dalam keadaan tak gembira dalam Ramadan. Tak gembira dalam Ramadan. Kan? Kerana apa? Kerana Ramadan Allah Ta'ala kurniakan banyak kelebihan, keutamaan sampai kan memudahkan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Bila masuk bulan Ramadan, Allah buka semua pintu syurga. Maknanya apa? Dengan puasa yang kita buat, dengan tarawih yang kita laksanakan setiap malam, insya-Allah, dengan solat fardu yang kita lakukan berjemaah, dengan perkara-perkara kebaikan sedekah yang kita banyak laksanakan dalam Ramadan dan sebagainya, semua itu menjadi sebab mudahnya dalam Ramadan kita masuk syurga Allah Ta'ala. Itulah sebabnya kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, futihat abwabul jannah, maksudnya buka pintu syurga ni Allah Ta'ala nak benarkan atau mudahkan, menjadi senangkan kepada umat Rasulullah SAW untuk masuk syurga bersama-sama dengan keluarga mereka disebabkan dalam Ramadan itu. Ibadah yang berkat pahalanya besar dan keampunan yang luas pada setiap pelusuk masa dalam Ramadan. Ya Allah, kan? Dan wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka semua ditutup. Bermaksud orang yang dulunya banyak dosa, orang yang namanya tersenarai ahli neraka, bila Ramadan datang, dia dapat rezeki masuk Ramadan, dia usaha nak ubah diri, nak ubah tabiat yang buruk dia. Dulu kuat marah, masuk Ramadan dia jadi sabar. Sebab Nabi SAW beritahu apa? Bila datang dalam Ramadan jangan gaduh, jangan stres. Atau kalau datang orang stres kepada kita, dia kutuk kita, dia hina kita, dia marah kita, Nabi suruh balas apa? Inni sa'im, inni sa'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kan? Lepas tu anak-anak cerdas pun dia kata apa? Alhamdulillah cikgu, kalau yang paling garang tu, masa Ramadan dia takkan garang. Sebab ajar, buat apa-apa pun dia kata apa? Inni sa'im, inni sa'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kan? Jadi maknanya apa? Nabi ajar kita jadilah orang gembira, jadi orang yang sabar, didik diri kita mengubah tabiat yang kita tahu benda ni tak baik, tak elok. Mengubah kata-kata kotor kepada yang baik, mengubah kata-kata sia-sia kepada yang bermanfaat. Jadi
Ramadan bulan untuk kita mengubah, dan dengan jalan itulah Allah ubah kedudukan kita. Ya, sampai seorang hamba Allah Taala, Nabi SAW beritahu, masuk Ramadan, setiap hari dalam Ramadan itu, ya, itqa'u minan nar fi kulli yaumin fi syahri Ramadan, dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmizi. Nabi beritahu setiap hari ini Allah Taala keluarkan hamba-hambanya daripada neraka masuk syurga Allah Taala. Ya Allah, kan? Jadi oleh sebab itulah kita jadikan Ramadan ni seronok, ibu ayah sekalian. Seronok untuk diri kita beribadah, mentaati Allah Taala itu menyeronokkan. Dan sememangnya seperti mana disebutkan bahawa kita sebut pahala ni, ibu ayah sekalian, dia tak boleh dilihat. Kita kena beritahu anak-anak kita, anak-anak bila buat baik, pahala tak nampak. Pahala ni iman kita. Kita beriman bahawa Allah beri pahala pada kita bila kita buat kebaikan. Tapi dia tak nampak. Sebab itulah kita dipanggil mukminun. Kita yakin pada hal-hal ghaib, perkara ghaibiyat yang Allah khabar dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, kan? Itu iman kita. Tetapi pahala ni boleh dirasai, kata para ulama. Macam mana dia boleh rasa? Iaitu bila kita buat baik, ketaatan pada Allah. Contoh kita puasa sepanjang hari, bila kita buka puasa rasa apa? Minum tu, ya Allah, sedapnya. Kan? Walaupun masa beli tadi tu, kan, aisnya pun banyak. Air tadi tu, air katira tu. Ais banyak, ais tu dah cair dah. Bila hirup buka puasa tu, tak adalah manis, kan? Lebih kurang tawar-tawar gitu je. Tapi tetap sedap. Oh, sedapnya air ni. Pasal apa? Pasal nikmat sebenarnya bukan pada makan itu, tapi nikmat pada ketaatan yang kita buat kerana Allah. Sebab tu orang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Taala, siapa yang hidupnya banyak ingat pada Allah, banyak ibadah pada Allah, banyak buat amal soleh kepada Allah Taala kerana Allah, hidupnya akan apa? Tatma'innul qulub, hatinya akan tenang, gembira, lapang. Jadi rupanya sebab-sebab hati yang tidak lapang, hati yang tidak tenang ni, kata para ulama, sebab apa pertama? Sebab dosa. Sebab dosa yang masih dilakukan oleh seorang hamba tu, dia terhalang daripada mendapat kegembiraan. Kan? Jadi sebab tu Ramadan ni kita minta ampun pada Allah, banyak kita istighfar, banyak kita istighfar, kan? Sampai kita istighfar untuk diri kita, istighfar untuk mak ayah kita, mungkin yang masih ada ataupun dah tak ada. Dan ajar anak-anak kita, kan? Istighfar untuk diri, minta ampun pada Allah. Istighfar juga minta ampun kepada Allah untuk mak ayah, untuk ibu, untuk ayah, jangan lupa. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW beritahu di hari akhirat, ada ibu ayah ni, dia tahu amalan dia kurang, dosanya pun mungkin ada, na'udzubillah, kan? Tapi ibu ayah ni akhir dijemput masuk syurga, terkejut dia. Lalu ditanya pada Allah, ya Allah, mengapa kami ni dapat masuk syurga ni, ya Allah? Segera pula tu, syafaat lagi, kan? Jadi disebut padanya bahawa kerana istighfar anak-anak kamu, ya Allah, kerana anak-anak kamu minta pada Allah untuk ampunkan dosa-dosa kamu. Itulah yang kita kena buat, kan? Kama tadinu tudan, macam mana kita buat untuk mak ayah kita, insya-Allah itulah yang akan dibuat oleh anak-anak kita. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan bulan untuk kita gembira dengan ibadah. InsyaAllah ibadah kita buat, niatkan kerana Allah. Puasa kita, tarawih kita laksanakan, niatkan kerana Allah. Apakah tubuh penat? Penat, kan? Apakah lidah ni kering? Kering lidah, kan? Lapar? Lapar, kan? Tapi kalaulah keringnya lidah, laparnya, penatnya kita, badan kita kerana Allah Ta'ala, kerana ibadah kepadanya, kita takkan rasa tak gembira. Kita mesti rasa gembira, kan? Macam mana orang kalau pergi haji. Haji kan susah. Panasnya, dengan bersesaknya, dengan jauh perjalanannya. Tapi bila selesai tahallul, ya Allah, gembira ni tak boleh nak sebut gembira. Kenapa? Allah bagi rahmat, Allah bagi pahala, Allah bagi redha. Sebab tu dalam Ramadan, cari kegembiraan ini dengan banyak buat ketaatan pada Allah. Sebab tu Nabi ajar kita untuk banyak penuhkan masa Ramadan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Macam mana nak jadi syok Ramadan ni? Bila kita hidupkan Ramadan ni dengan sunnah Nabi SAW, dengan amalan-amalan, bukan hanya untuk diri kita, tapi bersama ahli keluarga kita. Itulah kita nak sebut sikit pada pagi ni, insyaAllah. Tapi ringkas saja, insyaAllah.
Baik, kita sebut beberapa perkara untuk jadikan Ramadan ni syok. Ramadan gembira. Ramadan ni menjadi satu yang best kan untuk diri kita dan anak-anak kita. Yang pertama, iaitu kita sebut 5 je. Ringkas je. Yang pertama, Ramadan kita jangan berhenti menuntut ilmu. Tentang apa? Tentang agama. Bahkan kalau ada tazkirah di surau kita, di masjid kita kan masa sembahyang tarawih atau lepas tarawih, kita ikut sekejap. Walaupun sekejap tak apa. Biasa ceramah tu tak panjang sangat pun kan. Sebab Ramadan ni paling kuat pun 20 minit, 30 minit kan. Kita ikut sekejap. Ramadan tambah ilmu kita. Bila kita tambah ilmu, makin tambah ilmu, makin tambah iman. Iman kita akan meningkat insya-Allah. Khususnya ilmu agama kan. Dan pada pagi ni kita buat usrah sama-sama dengan mak ayah, dengan PTDH kita buat. Tak ada tujuan lain bagi saya, guru-guru, kita semua anak-anak nak tambah dengan tambah ilmu, moga-moga tambah iman kita. Jadi kita jangan stop menuntut ilmu dalam Ramadan. Tambah ilmu. Kalau kita ada lapang dalam radio, dalam kereta kita, ibu ayah sekalian, janganlah Ramadan kita pasang lagu kan. Kan? Ni kita tukar. Kita pasang apa? Tazkirah. Kalau nasyid sikit-sikit, okey mana nasyid Ramadan ke, nasyid-nasyid mengingatkan pada Allah ke. Di rumah pula, jangan kita habiskan dengan televisyen ni bayar kan. Ni masa cuti-cuti ni, kita kalau boleh jadi, apa dia? Kita jadi role model. Kita tahan nafsu kita. Betul Nabi SAW beritahu apa? Innamas siyam minal lagwi war rafath. Puasa ni bukan hanya tahan lapar dahaga, tapi puasa ni tahan keinginan kita daripada buat benda-benda yang sia-sia, yang langgar. Benda-benda yang mengajak kita jauh daripada ingat pada Allah. Mengajak kita lalai dalam solat, dalam ibadah kita, dalam puasa kita. Jadi kita cuba didik jiwa kita. Kan? Ramadan ni kalau cuti dengan anak-anak, kita tutup telefon ni letak jauh. Kalau nak pakai pun sorok-sorok pakai. Kita bagi masa dengan anak-anak ni, contohnya tasmid Quran mereka ke kalau sempat. Sembang-sembang dengan mereka tentang puasa, tentang ilmu yang mereka dapat di PTDH. Kan dah 3 minggu dah. Tanya dia, apa dia belajar kat PTDH? Saya yakin banyak yang mereka belajar insya-Allah kan. Guru-guru PTDH ni semua masya-Allah hebat-hebat. Hari-hari kongsi ilmu je ada anak-anak. Hadis-hadis, Quran. Jadi ibu ayah spend time dengan anak-anak. Tambahkan ilmu mereka tentang Ramadan. Kenapa kena puasa? Bukan adat puasa ni, bukan orang Melayu je puasa. Semua yang beragama Islam, semua yang mukmin wajib puasa. Kan? Jadi kita bagi ilmu pada mereka, bagi perkongsian dan hidupkan rumah kita ni dengan ilmu. Jangan rumah kita ni hidup banyak hiburan. Ibu ayah sekalian, minta maaf cakap. Ni bukan ibu ayah PTDH ni ibu ayah dekat Gunung Everest. Kan? Hiburan saja manjang. Dalam kereta hiburan. Kan? Dalam rumah hiburan. Kan? Kita ubah sikit lah. Hibur sikit tak apa, tapi jangan sampai hiburan lalai. Hiburan yang menyebabkan dengan itu sajalah. Kan? Masa cuti-cuti ni, tak ada benda lah nak buat. Layan sinetron je. Suami ku cik sotong lah. Kan? Apa lagi? Jadikan ku bidadarimu. Saya tak tengok ni tahun nama je. 80 episod habis satu hari dah. Kan? Jadi sayang sekali. Ramadan ni bukan semua orang dapat. Ramai orang nak masuk Ramadan meninggal dunia bulan Syaban. Jadi kita ni dapat rezeki masuk Ramadan ni buat ayah sekalian. Kita buatlah. Jadilah kita ni sebagai role model, contoh kepada anak-anak kita. Kan? Jadi kalau pasang TV, pasang tazkirah. Kan? Pasang radio, pasang ceramah, majlis ilmu. Kan? Kalau nak tengok apa? Adik-adik, anak-anak ni tengok ni je. Tengok National Geographic. Tengok kebesaran Allah Ta'ala. Daripada tengok binatang daripada tengok orang yang nak jadi binatang. Nauzubillah. Kan? Maksudnya apa? Kita tukar sikit keadaan. Jadi maksudnya apa? Biarlah anak-anak ni daripada tengok orang terkinja-kinja, lebih baik dia tengok kebesaran Allah, makhluk Allah Ta'ala. Itu cara-cara macam mana kita nak entertain mereka, entertainment yang bawa mengingati Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ketika Ramadan, nak jadikan syok Ramadan, kita sama-sama buat amal dengan anak kita. Contoh ibu ayah sekalian, sahur, kita kejut anak-anak kita. Walaupun dia masih kecil, bangunkan mereka. Kan? Wa aiqadu ahlahu. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau beribadah, hatta sampai akhir Ramadan pun, Nabi akan kejut anak-anak keluarga Nabi untuk sama-sama qiyamul lail. Mungkin mereka ni kita kesian tengok kecil lagi dia kan.
tapi bangunkan, bangkitkan mereka. Bagi mereka rasa suasana Ramadan insya-Allah kan. Sahur sekali, solatlah subuh, bawa anak-anak pergi masjid ya. Solat pergi solat jemaah di surau. Kemudian tadaruslah dengan anak-anak. Kalau kita tak ada tadarus sekalipun dengan kawan-kawan kita, cari masa sekejap tadarus dengan anak-anak. Dalam tak kisahlah berapa buku surat ke, jadilah Isnin sampai Jumaat tak sempat, buatlah pada hari Sabtu Ahad ni. Baca tadarus dengan anak-anak, jadi lepas Zuhur kumpul dengan anak baca. Okey, adik baca kan. Jadi insya-Allah ni boy sekalian, hidupkan amal. Kalau nak sedekah, ajak anak-anak sedekah. Ni bagi dia duit sikit sedekah kan. Dan begitulah petang-petang, ibu-ibu kalau siapkan masakan, suruh anak-anak ni bawa pergi rumah jiran. Kalau tak ada masakan pun bawa buah ke apa ke. Biar mereka latih diri mereka untuk suka bersedekah. Ramadan ni hidupkan amal. Sama-sama hidupkan sunnah Nabi SAW. Cumanya bila nak bagi kat jiran ni, saya nak pesan yang ibu-ibu lah. Jangan pakai bekas mahal-mahal. Pakailah bekas yang pergi tak kembali. Jangan letak kata puer tu mahal kan. Ini kan bagi anak ni ada 5 bekas tapuai, warna merah, warna hijau. Nak pergi bagi rumah jiran. Dia pun dah bagi. Tengok-tengok dia balik tangan kosong. Dah ibu ni pula risau. Malam semain tarawih, Allahu Akbar. Ya Allah, manalah aku punya tapuai tak balik-balik. Warna merah, warna hijau. Dah teringat-ingat dah bekas tu. Dia tak payah. Kita bagi dia tipu bekas-bekas yang pergi tak payah balik. Bagi. Dan pergilah dengan ikhlas. Kalau orang tu balas balik, apa dia bagi tu, terima je lah kan. Dengan senyuman, dengan kegembiraan. Dan kita beritahu anak-anak kita, man fatara sa'iman, siapa yang bagi orang makan buka puasa ni, mendapat pahala orang tu beramal sehari, tak kurang pahala dia. Kita ajar anak-anak kita untuk hidupkan amal Ramadan. Sebab tu kalau nak ajar anak hidupkan amal Ramadan, macam mana nak buat? Kita sendiri kena beramal, insya-Allah kan. Jadi tarawih kita ni pun, kalau ibu apa buka puasa kat luar sekalipun, jangan biasakan kita tinggal tarawih. Jangan kan. Sebab tarawih ni ibu ayah tak ada waktu lain. Masa Ramadan dia ada. Jadi kita buat dengan anak-anak kita, keluarga kita. InsyaAllah syok Ramadan ni anak-anak pun akan rasa seronok. Walaupun dia kata penat, tapi penat tu seronok. Kan? Macam orang pergi travel lah, penat ni tapi seronok tu. Seronok tu, gembira tu. Ya, maka datangkanlah pada jiwa diri kita dan anak kita dengan beramal tu rasa seronok dalam Ramadan insya-Allah. Yang ketiga, ibu sekalian dirahmati Allah Taala, nak seronok syok Ramadan ni, kita selain kita sebut tadi hidupkan dengan amal, yang ketiga iaitu kita dekatkan dengan Quran. Macam kita sebut tadilah, ibu sekalian, maka bukalah Quran ibu sekalian sama-sama. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kalau Nabi sebut Quran ni, bacalah, kerana Quran ni akan jadi syafaat di hari akhirat bagi orang yang dekat dengannya. Kalau anak-anak kita boleh baca Quran dengan hafazan mereka, maka kenapa tidak kita? Kalau mereka boleh menghafaz, maka kita pun boleh juga. Maka kita sama-samalah ibu ayah hidupkan keluarga kita dengan suasana Quran. Kan? Pasang syekh ini, dengar ni syekh ni baca, ikut. Sama-sama dalam kereta tengah memandu, suruh anak baca Quran, appreciate Quran yang mereka bacakan, appreciate mereka. Kerana itulah kita sebut dengan Quran ni, peribaskan kalau rumah kita hidup dengan Quran insya-Allah, maka akan berkatlah rumah kita tu, bahagia, tenang. Kerana Quran ini turun dalam bulan Ramadan, berkat Ramadan itu. Turun malam Al-Qadar, jadi berkat malam Lailatul Qadar itu. Maka kalau Quran turun di rumah kita, pastinya berkat rumah kita insya-Allah. Yang keempat, para muslim dirahmati Allah SWT, ibu ayah sekalian, banyak kata-kata yang baik. Kan? Ataupun disebutkan sentiasa sebut yang disebutkan kalimah thayyibah. Banyak sebut perkataan yang baik-baik dalam Ramadan ini. Walaupun kadang-kadang kita marah lah, anak ni dia buat situ, kita marah. Dia sebut yang baik. Sebut yang baik. Kerana dengan kebaikan yang kita sebut itu akan menjadi baik insya-Allah. Sebagaimana Nabi SAW sebut apa? Bahawa Allah berfirman, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku seperti sangkaan hamba-Ku. Apa yang hamba-Ku sangkakan, itulah dia akan dapat. Maka kata-kata kita ni menjadi sangkaan. Maka sebab itulah juga Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap yang baik saja atau dia berdiam. Kalau tak boleh cakap yang baik, diam je kan. Jadi kita cakap yang baik. Apa contoh baik? Beri pujian, beri compliment,
Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Bila mereka berpuasa separuh hari, mereka mampu berpuasa sampai akhir, ya. Belilah hadiah-hadiah. Pergilah kedai RM2 tu, kan? Kedai RM2 tu boleh nak beli banyak hadiah. Kalau begitu serius, nak beli satu pun dah mahal dah kan. Dia orang pun suka kan. Benda-benda yang buat mereka rasa semangat nak berpuasa, semangat nak beramal kan. Buatlah akhlak stacat kat rumah. Kalau kat sekolah ada akhlak stacat yang Cikgu Zana sebut tadi tu, ada stiker tu. Bila dah banyak stiker, dikira siapa banyak ni akan dapat anugerah, akan dapat hadiah. Jadi kita hidupkan suasana yang sama di rumah, insya-Allah. Beri komplimen kepada anak-anak, beri komplimen kepada pasangan kita kan. Ayah-ayah ni Ramadan, orang cakap ayah-ayah ni function tak berapa sangat Ramadan ni. Sebab ibu-ibu yang masak kan, ibu-ibu yang hidang. Ibu-ibu main function lah kan. Tapi ayah-ayah yang belikan kan, ayah belikan barangan, berikan apa semua kan. Jadi saling sesama ibu ayah, sesama kita ni bagi komplimen. Anak-anak dia perhatikan kan. Kalau ibu komplimen ayah, kata bang ni, terima kasih banyak belikan barang masak ni, ikan semua ni. Kalau tak kita tak macam mana lah nak buka puasa kan kalau tak beli kan. Bagi komplimen, ucapan terima kasih, ucapan pujian. Begitulah juga sebaliknya, suami pun pujilah isteri kan. Bila makan buka puasa tu, lepas doa dah makan, jangan makan saja, sendawa panjang, sendawa tu tapi tak ada komplimen pada yang memasak. Ada komplimen sikit rumah kita kan, ibu-ibu. Bila kita komplimen, maka anak-anak pun akan perhatikan, inilah kalimah yang baik ya. Kerana itu Nabi suruh, Nabi beritahu apa, kalau satu kebaikan orang beri pada kita, kalau tak mampu kita balas kebaikan itu dengan setimpal dengan apa diberi, balaslah dengan kata-kata yang baik. InsyaAllah kita hidupkan suasana ini Ramadan. Dan yang kelima, syu'na Ramadan, bila dalam Ramadan kita istiqamah ibadah. Tadi kita buat ibadah, sekarang istiqamah. Lepas tu subhanallah, sampai akhir Ramadan Nabi bukan, istiqamah ni bukan sama je kan. Sama bukan, hari ni sama dengan semalam, esok sama dengan hari ni, bukan. Itu bukan makna istiqamah. Istiqamah ni kata Nabi, sebagaimana juga para ulama sebut, satu yang benda yang bagus orang beriman ni, istiqamah. Hari ni lebih baik dari semalam, esok lebih baik dari hari ni. Macam tu. Maknanya hari-hari makin baik. Walaupun progresnya sikit-sikit, tapi tak apa. Amalan kita makin baik. Kalau Quran kita sebelum ni kurang, kita dah masuk tengah Ramadan makin baik, makin meningkat. Kalau semain tarawih kita sebelum ni kurang, ada lompong, nak sampai akhir Ramadan ni jangan lompongkan. Setiap hari kita buat, insya-Allah dengan anak-anak kita ajak Dan begitulah juga kalau sedekah kita kurang, setengah ni sampai akhir buat baik, bagus ya. Begitulah semua amalan-amal soleh kita yang lain, biar kita istiqamah. Makin menuju akhir Ramadan makin baik. Sebab tu Nabi kata di akhir Ramadan itulah ada dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Nabi kata taharrau Lailatul Qadar, buru Lailatul Qadar itu. Carilah ia. Tapi masa tu orang semua dah penat kan. Dah penat, dah letih. Orang dah ke arah mana? Dah selamat hari raya dah. Bukan selamat puasa, dah raya dah. Kan Nabi suruh carilah itu qadar. Tapi ramai yang cari Lailatul Qadar. Jekyll kan dah mula ke arah raya dah. Jadi subhanallah, gebutlah bersama ahli keluarga kita untuk kita hidupkan akhir Ramadan itu dengan makin meningkat amal kita. InsyaAllah 5 perkara ni syu'na Ramadan kita hidupkan. Moga-moga kita dan keluarga kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa, muttaqin, yang mana disediakan Allah ya jannat Allah SWT, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, akhirnya Allah Taala nak dalam Ramadan ni ya kita carilah banyak keampunan Allah, kerana dengan keampunan Allah Taala itu Allah bagi syurga, masya-Allah. Dan syurga itu Allah Taala jadikan seluas bidangnya seluruh langit dan bumi luasnya. Wa'iddat lil muttaqin, dijadikan untuk orang yang bertakwa. Maka jalan jadi takwa dalam pintasnya Ramadan. Sama-sama kita hidupkan syok Ramadan dengan 5 perkara tadi. Moga-moga kita dan keluarga kita mendapat berkat, kebaikan, rahmat Allah, kejayaan dunia akhirat. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum saya tutup, saya nak buat pengumuman penting ni untuk ibu ayah sekalian. Pengumuman lah ya. Pada 28 hari bulan 3, 28 hari bulan 3 ni, iaitu pada hari Jumaat, iaitu PTDH, maknanya kita sekolah akan bercuti cuti itu cuti akhir Ramadan. Okey, Bu Ayah pun nak travel dah, jadi kita akan cuti pada hari Jumaat 28 hari bulan 3, anak-anak akan cuti. Jadi Ibu Ayah bolehlah merancang, namun saya sarankan atau
saya nak ajak ibu sekalian untuk bawalah anak-anak beriktikaf di masjid. Tidur di masjid, hidupkan dengan apa tu disebutkan dengan qiyamul lail. Insya-Allah Allah jadikan berkat untuk kita semua kebaikan, kejayaan dunia akhirat. Ya, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Cikgu Zanaria.